Ya, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan podcast Borak Dalam Geli bersama hos anda Zarul Umbrella aka Zarul Hussein aka Abang Janji, Abang Payung. Dan hari ini bersama hos saya yang melampau-lampau handsome dia. Kenapa kita tahulah hari ini kenapa dia. Sesungguhnya kita memang berbangga kerana episod ini sangat istimewa. Ya. Dekat-dekat hati kita. Kalau hari ini nampak macam watak saya sama dengan watak Zarul Umbrella, yes, itulah kehendak semuanya. Kita makbulkan kesemuanya dan kata untuk kali ini memang saya menjadi Siki Faizal lah yang biasa tampil. Ya, di luar mission. Ya, betul. Ya, Siki Faizal di luar MC, buat MC dekat luar. Beginilah. Begitulah. Tone suaranya pun beginilah. Yalah, bagus. Tapi biasa untuk kali ni rasanya. Sekali-sekala tukar angin kan. Tukar-tukar macam ni. Dan orang kata kalau pepatah Melayu tu bagaikan bulan jatuh ke riba untuk hari ni. Kerana akhirnya kita dapat bersama-sama dengan kawan-kawan Malaysia Airline. Kebanyakan kita punya tetamu hari ini semua kawan-kawan dan anak kepada kawan pun ada. Betul. Gila. Dan hari ini saya berbaju batik klasik batik. Ya. Saya nak pakai suit tadi, tapi saya nak dapat insting yang saya akan pakai suit. Yes. Faham. Dan saya nak match-matchy dengan kebaya. Ada kebaya masuk. Bukan saja kebaya tau, uniform untuk steward pun akan masuk. Dua-dua uniform. So kita ada kira macam ini, orang kata satu episod yang membawa kita menyelusuri down memory lane kita. Aduh, kan macam-macam. Pahit getir kehidupan. Itu lain. Kita bawa topik sebenarnya hari ini. Betul. Topik pramugari ini bukan setakat tugas, tapi ianya adalah sebuah kerjaya yang profesional. Betul. Bukan main-main punya pekerjaan. Betul. So pada sebelum kita tetamu kita bagi sikit punya experience yang orang kata mungkin membentuk peribadi kau lah. Rasanya banyak. Sebenarnya memang kalau potong je tangan saya ni, yang keluar kapal terbang Fokker, kapal terbang 73. Tak bawa pun kita adalah legasi mereka. Jadi untuk anda sebenarnya banyak sangat yang profesionalnya adalah setiap kerjaya yang memerlukan lesen untuk bertugas, itu adalah profesional. Betul. Setiap kerjaya yang memerlukan lesen untuk bertugas, itu adalah kerjaya yang profesional. Sebab tu kita kena respect kerjaya kita kena rasa macam bangga, very proud, jangan pandang enteng. Sebab kalau doktor perlu ada lesen, jadi lawyer perlu ada lesen, jadi engineer perlu ada lesen. Untuk jadi anak kapal, kita memerlukan lesen. Dan aku pun sikit selama 16 tahun tu sebenarnya banyak membentuk peribadi aku daripada seorang yang aku boleh katakan aku ni introvert jugalah. Betul. Memang teruk. Introvert. Kayak macam Lone Ranger kadang sometimes kan. Tapi bila kita dah berada dalam kerjaya sebagai cabin crew tu, dia membuatkan aku buka sikit aku punya tu word tu. jadi luas sikit, bercampur sikit dengan orang dan berkenal-kenalan dengan pelbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, membuka mata, menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, membuatkan setuju dengan jauh berjalan luas pandangan dan pengalaman. Itu adalah salah satu benda yang membentuk saya selepas 16 tahun di dalam cabin crew. Dan selain daripada of course travel free, tiket free, kita dibayar, travel dibayar, ada pepatah yang mengatakan breakfast in KL, dinner in London. Kau rindu sebenarnya kan? Dan nampak kebaya tadi, dah rindu dah. Baiklah, tanpa melengah masa, kita ada tiga tetamu. Kita cuba bagi anda memahami kenapa anda kena stay tune bersama kami. Kita ada 3 tetamu, bang. 3 tetamu setiap segmen, kita 3 segmen. Setiap segmen ada tetamu. Kita ada tamu daripada pramugari. Betul. Dan juga seorang senior executive grooming and standard. Ni pasal grooming. Ini memang semua orang tanya kan. Macam mana cabin crew jaga rambut, macam mana cabin crew jaga gigi, macam mana cabin crew jaga kasut. Minyak wangi apa cabin crew pakai. Semua nak ikut cabin crew. So kita ada the right person to answer all of that.
So untuk korang semua. Okey, bersama kita tuan-tuan dan puan, saya perkenalkan Puan Idawati Hamzah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Okey, sebenarnya Ida dengan saya banyak kali fly. Ya, betul. Ida dah banyak kali kan. Seorang pramugari yang lawa, memang sesuai dengan jawatannya di dalam grooming department. So Ida, mungkin pengenalan sikit lah. Ceritalah sikit. Break the ice sikit. Pengalaman, nama, asal mana dan berapa lama dekat Malaysia Airlines. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam mesra saya ucapkan. Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak MAG ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Zarul dan tim kerana menjemput kami datang ke podcast Borak dalam Geli. Terima kasih banyak. Nama saya Idawati binti Hamzah dan saya merupakan seorang senior executive grooming standards di dalam cabin crew department. Dan saya juga seorang pramugari yang sudah berkhidmat selama 21 tahun dan masih aktif masih online. Yes. So maknanya selain daripada menjawat jawatan senior executive grooming tu, Ida juga terbang. Ya, betul. Tapi sekarang ni banyak masa saya berada di office berbanding di Awan Biru. So maknanya berapa lama di office, berapa lama terbang dalam sebulan tu? Saya cuma fly sebulan 2 kali. Satu Airbus dan satu lagi 73. Just to current my license je lah. So menjadi senior executive ni dah berapa lama? 2 tahun. Dah 2 tahun. Bila kita bercakap ni kan, bukan jadi pramugari sampai umur 60. At least ada orang kata peluang untuk membuka langkah kita di dalam bahagian pengurusan. Career ladder tu sentiasa ada lah. Yes, terbuka. So ini kita nak tanya, kita tak nak pergi jauh lah. Your experience maybe ada tak yang paling best? Mungkin satu lah bagi experience selama you 20 lebih tahun ni yang you nak share yang best lah. Yang best dulu waktu white body saya dah merasa kita punya glamorous time dulu yang kita pernah buat long flight 2 minggu pergi stop New York, Taipei Lex, Taipei Easy, yang mana sekarang kru tak dapat merasa apa yang kita dah rasa lalui dulu kan. Tapi insyaAllah saya rasa dengan Malaysia Airlines semakin berkembang, mungkin ada harapan untuk pergi balik ke tempat-tempat destinasi yang seperti itu kan. InsyaAllah. Okey, nak tanyalah juga apa peranan you sebagai senior executive grooming and standard ni? Okay, as a grooming exec, my role is to ensure that all cabin crew comply with the grooming standards that already been outlined in our grooming manual lah. Selain itu, saya juga perlu memastikan yang semua kru tampil kemas dan profesional mengikut our image company. Okay, so latihan grooming tu sebenarnya diajar sewaktu di dalam basic lagi kan? Betul. Latihan grooming dia diadakan masa kru mula masuk ke training di Malaysia Airlines Academy selama 3 bulan. So di sana kita mempunyai barisan tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman untuk mengajar diorang lah. Okay. Kalau macam saya nak tanyalah kan, mungkin saya nak tanya secret sebenarnya. Sebab bila saya dah keluar di daratan kan, bukan di awangan kan. So ramai yang kita tengok macam company-company lain kan bertukus lumus untuk memastikan grooming standard dia tu kekal abadi. Tapi kalau kita berbalik pada Malaysia Airlines, macam tadi baru cakap dalam training tu diajar grooming tersebut kan. Tapi apa secret sebenarnya yang diturun-temurun dalam grooming department ni untuk memastikan sampai bila-bila pun kita tengok standard grooming untuk Malaysia Airlines ni memang sangat top notch, yang macam berapa lama fly, yang baru fly, yang dah lama fly, semuanya nampak macam kita tak dapat nak tahu yang ini budak baru, ini budak lama kalau tengok pada grooming. Apa rahsia sebenarnya Malaysia Airlines? Okay, masa di Malaysia Airlines Academy, mereka diajar macam cara untuk make up, untuk buat hairstyling, dan cara berjalan dengan betul pun diambil kira. Betul. Itu semua macam untuk budak-budak baru mereka akan diajar dan dilatih sampai macam diorang profesional. Dapat. You cakap tadi cara berjalan. Cara berjalan macam mana yang
cadangkan tu macam mana? Tak adalah macam catwalk, macam nak pergi runway kan, runway tak adalah. So sebab nanti di public, so ramai mata-mata akan melihat diorang kan. Itu sebenarnya kita you all titik beratkan kena berjalan dengan cara yang elok, cara yang betul dan elok. Masa interview pun dia tengok berjalan pegang beg katanya, betul? Pegang beg. Macam saya salah seorang panel grooming, di mana setiap kali kalau ada session grooming, kru tu kena menunjukkan kita orang bagaimana cara dia berjalan sambil membawa trolley bag. Dalam catwalk lah. Dalam catwalk lah. Dia kena tunjuk sikit. Oh, maknanya kalau dalam interview you akan involve? Ya, saya akan involve setiap interview. Yes, kita saya dapat tahu yang 29 hari bulan 11 ni ya? Ya, betul. You akan ada di Cheetah Mall? Ya, 29 hari bulan di Cheetah Mall. Dan pada jam 8.30 sehingga 12.30 hari. Okeylah, nasihat kepada orang-orang adik-adik kita yang nak pergi tu, grooming yang macam mana? Pakai kebaya elok ke? Pakai baju kurung elok ke? Pakai office attire elok ke? Okey, dia punya guideline tu kita dah tulis dekat dalam guideline tu, di mana candidates perlu datang dengan memakai at least skirt, knee length ataupun seluar pun boleh. Berkebaya, berbaju kurung, berkebaya pun boleh. Tak ada halangan lah. Okey. Lagi satu yang selalu dapat, ya, ini soalan yang tak ada dalam kita punya ni lah, untuk makluman pihak Koms. Just ini daripada yang saya dapat, parut. Parut kata parut yang macam mana yang no, parut yang macam mana yang you tengok condition, depend on your policy ke macam mana? Kita start dengan parut yang no lah macam mana? Okey, parut yang no, tattoo. Tattoo is no. Dekat kalau area? Dia visible. Okey, kalau tattoo tu dia berada macam dekat bahagian yang tak nampak semasa kru pakai uniform, is consider okay lah. Tapi kalau nampak tiba-tiba tattoo tu ada dekat bahagian tangan, contoh macam kebaya perempuan kan, dia punya kebaya tu dia dekat lengan. So kalau tattoo tu nampak obvious, so memang no. Ataupun parut kemalangan ke, parut surgery ke, as long kalau ada parut yang visible while uniform, memang tak dibenarkan. Maknanya muka dan juga lengan. Betul. Yang mana terdedah. Kalau lelaki dia cover semua tak apa. Kalau lengan, jari. Tengok jugalah. Tengok jugalah. Selalunya parut ni more kepada female lah. Maksudnya kalau muka dia penuh dengan jerawat, memang no lah juga. Jerawat, bekas jerawat, pock mark, situ memang BMI. Yang BMI pula macam mana? Yang normal, yang walaupun dia bukan tak normal, dia dekat-dekat nak obese tapi looks great. So macam mana? So dua orang ni macam-macam. Ni semua soalan yang datang kat saya tau, Ida. Jadi saya nak tanya lah. Masa diorang datang interview tu, BMI adalah first stage yang kena go through. Okay, first stage diorang kena ukur tinggi. Kalau minimum female crew 157 cm. 157 kalau tinggi. lelaki 165 cm. So kalau sebab kita orang ikut BMI chart cabin crew, Malaysia Airlines punya lah. So kalau contoh bagi saya, tinggi saya 162, saya maksimum 60 kg. So kalau kandidat sudah datang, kita akan follow kita orang punya BMI chart. Kalau dia melebihi 60 kilo, maknanya you ada your MAS punya BMI official chart. Itu ada boleh tengok kat online ke benda tu, ke you saja yang your airline saja? Yes, benda tu you all pegang je. Yes, betul. Okey, tapi untuk adik-adik kat sana just ikut yang standard lah. Standard. Ikut kalau yang underweight macam mana pula? Underweight tak ada masalah. Overweight saja tak boleh. Overweight. Kalau overweight dia boleh datang lagi lah next time. Jangan berputus asa. Datang lagi masa akan datang. Cuba lagi. Tak cukup umur, ngam-ngam tak cukup bulan. Saya baru nak pergi Cheetah Mall sebenarnya. Nak mencuba nak merasai macam mana. Kerana dulu kan pergi first time je dapat terus. Nak juga rasa rejection. Pelik-pelik kadang kau. Okay. So tak cukup umur bulan, 3 bulan pun diterima ataupun tak tidak? Tak cukup umur dari segi apa? Maksudnya berapa bulan? Tahun. Tak cukup bulan? Tak cukup 18 tahun. Berapa bulan lagi? Lagi 2 bulan 18 tahun katanya. Okay.
Diterima ataupun boleh diterima, tapi offer letter tu akan diberi masa dia dah cukup 18 tahun. Itu standard dia lah. Ya, betul. Okey, itu soalan-soalan. Maka ramailah orang akan pergi ke Cheetah Mall nanti. Yes. Dan kita dah tahu dah siapa panel dia. Yes. Mereka tidak menerima sebarang suapan makanan, pakaian. Jangan cuba-cuba bawa. Yang ni saya nampak untuk Ida ni saya nak bagi. Tak ada. Okay. Tak lepas. Semuanya kena mengikut alur yang alright. Tapi saya nak tanya, ada beza ke? Boleh tak sekejap kau simpan soalan kau sekejap? Aku haus. Kau kenapa? Aku haus sebab daripada tadi lagi ni benda ni ada kat sini. Sebenarnya awak dah bekas. Benda kopi rasa. Kopi rasa tu. Tak perasan. Tu sebelah kau tu. Ingat hadiah. Ada gift. Ada gift set katanya yang ada hot chocolate. Faham. Dengan yang kau tu punya latte. So yang ini macam mana Dia gift set lah. Dia datang dengan flash sekali. Teko ni dengan beberapa 6 cawan dan ada gula dan lid penutup dia lah. So ini siapa-siapa nak pergi piknik ke apa ke boleh beli dekat Kopi Rasa. Dan kalau kau nak dapat 10% diskaun, ada kod dia Borak Dalam Geli 10. Borak Dalam Geli 10 dapat 10% diskaun. Dan bila kau dah beli ni, kalau nak beli kopi lagi, nak refill benda lah ni lagi? 20% off. Senang. Maksudnya kalau ada office berdekatan dengan Kopi Rasa tu lagi mudah. Beli dulu set pertama, dah tak payah beli dah. Minta bos beli yang ni, dia isi balik. Lepas tu kalau isi balik 20%. Dia cover Lembah Kelang. Faham? Untuk delivery. Kedai dia dekat Cyberjaya. Sementara kau bagi soalan dia, aku buat servis tea coffee lah. Ya, please. Macam ekonomi je tu. Okay, tak apa. Silakan soalannya. Apa dia sikit? Untuk Ida sendiri, saya nak tanya sebenarnya apa cabaran kalau macam zaman saya bersama dengan Malaysia Airlines tahun 2015, zaman Abang Zarul Malaysia Airlines tahun 1990-an. I'm orang lain tahun 80-an. Apa cabaran sebenarnya yang generasi Gen Z millennium untuk mempertahankan grooming tu berada di standard? Adakah masih sama cabaran dia supaya guideline ataupun cabaran bagi saya melalui perbezaan budaya dan personality kru tu sendiri. Macam contoh sekarang ni kalau semua tahu, kita mempunyai kru pelbagai kaum dan juga foreign crew. Kita ada Japanese crew, foreign crew, Indonesian, dari Jepun, mana lagi? Philippines, dari Thailand. So contoh problem ni datang daripada kru, contohlah daripada Korea contoh kan. Bila buat makeup, diorang punya makeup tu ala-ala Korea punya makeup. Macam kita punya K-pop lah. Ya, K-pop. Kita ada MH Signature Looks. Sekarang ni lipstick merah, tapi masalah bagi Korean crew ni, dia suka lipstick light, makeup light. Itu Demon Hunter lah, nak warna yang senada dengan kulit yang pucat, nampak tidak segar tu. Kru yang ada masalah macam tu, saya perlu beri lebih perhatian lah. So kalau ada then I need to pull aside and saya akan tegur secara elok lah kat diorang. So ini soalan yang aside from that, you cakap tadi yang you tarik diorang ke tepi. Selepas maknanya macam kita dulu kan, lepas keluar briefing, kita keluar akan ada this kind of grooming check, something like that. So ini bagi memastikan apa yang cakap tadi, nak standard itu yang kadang-kadang ia menimbulkan satu ketidaksenangan kepada cabin crew. Cabaran untuk you untuk orang kata menghindarkan POV yang sebegitu daripada cabin crew sendiri, sebab you pun cabin crew pernah melalui benda yang sama kan. Saya setuju. Macam saya, the way you approach is very important. Itu saja. Saya setuju. Kalau tak, semua orang tak suka kena tegur. Even kita sendiri, saya sendiri pun tak suka ditegur. So saya mengambil pendekatan dengan menegur cara yang lembut. Mana saya akan tarik kru tu pull aside and cakap elok dengan dia. Sebab saya tak nak memalukan diri depan orang. Dan juga sometimes kita perlu ada empathy dalam setiap teguran. Okay. So soalan yang terakhir, Ida, ya. Pada pandangan Ida,
bagaimana grooming tu boleh menjadi satu alat untuk memperkukuhkan lagi identiti dan juga reputasi jenama syarikat Malaysia Airlines tu sendiri. Macam kita tahu, kebaya tu adalah Malaysia Airlines. So macam mana you nak grooming department tu menjadi satu alat untuk memperkukuhkan lagi legacy itu? Okay, grooming appearance ni adalah pandangan pertama yang guest akan nampak. Betul. Once kalau kru dah masuk atau passenger dah masuk dalam kapal, dia akan nampak our iconic kebaya. So dengan penampilan yang baik, well groomed, of course automatically passenger dia akan rasa selesa, dia rasa safe nak fly dengan kita, dan dengan our Malaysian hospitality yang kru bagi akan membuatkan passenger datang balik dan fly bersama kita. Betul. Saya setuju dengan apa yang Ida cakap. Bila setengah orang pengalaman-pengalaman rakan-rakan, bila yang berada di overseas dah lama, bila masuk Malaysia Airlines, kita dah sampai lah Malaysia. Sampai dah. Kau pergi jumpa tu lagi Malaysia Airlines kan? Tengok kebaya dah. Kebaya dah rasa comfort, selesa, selamat, selesa. Kemudian dah rasa macam feel at home. Feel at home dah. Kebaya itu, kita dengan masyarakat Malaysia is home pada kita. So that's why Malaysia Airlines dan kebaya itu memang tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi terima kasih Ida. Terima kasih Ida. Dan lagi sekali Ida mungkin nak bagi tahu you punya interview di mana? Okay, next interview kita di Cita Mall pada 29 hari bulan. Dan juga kita mengadakan interview setiap hari Rabu di Flight Management Building di KLIA. Setiap hari Rabu bermula selepas 29 hari bulan tu? Tidak, sekarang ni pun 2 bulan lepas dah start. Setiap hari Rabu. Walk in? Not so walk in, dia kena register melalui website yang link yang kita dah share di social media. Nanti saya letakkan link tu juga dekat kotak di Sweet Seat. Dan saya nak mohon kepada anda yang rasa diri dia rasa saya tak layak jadi cabin crew. Jangan menilai anda tak layak jadi cabin crew. Datang dulu interview, biarlah orang juri-juri profesional, kaki tangan profesional menilai anda sama ada anda layak atau tidak. Jangan rasa down dengan kawan-kawan cakap, oh you tak layak, sebenarnya dia nak macam ni, nak macam ni. Pergi dahulu interview, jika tak dapat tu dapatkan feedback yang terus depan-depan, bagi tahu apa sebab saya tak dapat ke, ataupun memang dah tak layak dan tak layak lah. Tapi yang pastinya mematuhi BMI, tinggi, berat dan sebagainya. Okay, terima kasih Ida. Honestly, saya sangat-sangat honoured you guys sampai ke borak dalam geli ni. Saya apatah lagi. Lama kita menantikan saat ini sikit. Baru saya tahu yang penantian kami berdua ni adalah penantian yang sungguh-sungguh bernilai. Dan sangat-sangat bertuah dapat berkongsi borak dalam geli bersama dengan bekas rakan sekerja yang masih lagi bertugas. I'm very, very honoured. Thank you so much Ida. Terima kasih. Okay, kita akan berehat seketika guys. Lepas ini kita akan ada lagi 2 tetamu. Korang tulis dululah anda nak penampilan pramugara atau pramugari. Tulis sekarang. Minit sekarang ambil, tulis. Siapa yang menang. Dan kepada adik yang nak pergi interview, boleh rewind balik tadi apa yang tips-tips yang kita bagi. Yang ke mana kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Masih lagi bersama dengan kami berdua di pusat penyiaran ZH untuk Borak Dalam Geli. Betul, anda sedang menyaksikan Borak Dalam Geli. Hari ini kita masih lagi dalam segmen yang kedua, tapi individu yang berbeza. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Malaysia Airlines atas kolaborasi ini bagaikan bulan jatuh ke riba. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menantikan uniform pramugara ataupun pramugari. Inilah masanya yang anda tonton. Like, share dan komen di bawah. Sebenarnya aku tengah meremang, babe. Aku pun gemang. Aku tengah meremang sebab kita punya guest ini memakai apa yang kita pakai dahulu. Kan, dia ada mengundang sedikit nostalgia. Dia rasa terharu. Dia rasa macam
Berbunga-bunga pun ada. Sedih pun ada. Rasa macam nak pakai balik je apa yang dia pakai kat sebelah ni. Okey, mari kita perkenalkan tetamu kita. Merupakan Ketua Pramugara, merangkap juga Management and Performance Cabin Crew dan juga Leading Crew. So dia ibarat kata dia ada dua topi lah. Dia kerja dekat office dan juga terbang macam juga Irda tadi. Ya, betul. Dia memegang kalau yang paling tinggi posisinya adalah management cabin crew, management and performance. Management and cabin crew and performance. Yes. Mari kita berkenal-kenal dengan dia. Mari. Tak nak tambah Tak nak tambah. Okey, mari tak kita sabar nak tahu asal usul dia kat macam mana. Okey, tuan-tuan dan puan, saya kenalkan Ketua Pramugara Nazrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nazrul, lama tak jumpa. Berapa kali kita fly, Nazrul? Pernah ingat tak? Few times kita fly masa 380. 380? Of course, London ataupun Paris lah kan? Ya. Banyak kali. Ya, masa tu 380 kita. Yes. Terima kasih, Nazrul. Sama lah dengan saya pun. Tak apa. Dia tak sampai 380, dia awal lagi cabut. Tak apalah. It's okay. Rezeki masing-masing. Ya, betul. Okay. Pernah fly dengan Siki? Tak pernah. Tak pernah. Tapi masa you join, you senior lagi daripada Siki. Of course lah. Kita fly dekat-dekat. Kita dekat-dekat kan. Batch dekat-dekat. Year 2000. Saya 2001. Dekat-dekat je. So since narrow body lagi kita fly. Betul. Yes. Betul. Tapi kita close masa kita kat 380 masa tu. Yes, betul. Kalau boleh cerita kat kami nama penuh asal dekat mana. Mungkin sekarang ni bila orang tengok segak bergaya kan, bagaikan pahlawan duduk di singgah sana kan. So pastinya ramai yang nak tahu jadi kat idola kan. Lepas kalau naik Malaysia Airlines, saya nak request leading steward Nazrul. So kan? friendly, so warm, so charming, so warm. Okay, introduce yourself. Okay, nama saya Nazrul Muhammad Pilus. Saya Management and Performance Cabin Crew, Leading Crew. So saya fly berapa lama dah? 40%. Dalam sebulan 40% saya fly, 60% saya kat office. Okay, been flying macam sekali kita 2000, saya 2001, 24. Abang Zarul tahun 2000, so 24 tahun depan 25 tahun. Jubilee Perak kan? Jubilee Perak dah lama. Asal daripada mana tu? Saya dari Kelang, Selangor. Kelang. Memang ibu dan ayah memang No, arwah abah orang Negeri Sembilan, orang Kuala Pilah. Orang Kuala Pilah. Yo. Ibu? Mak orang Kelang. You sebenarnya memang cita-cita jadi pramugara lah dulu. Saya sebenarnya lepas saya habis ITM. Okay, dalam jurusan apa? Saya ambil architecture. Okay, lepas tu masa memang bijak, seorang yang bijak. Alhamdulillah. Yes. Kenapa architecture ke? Okay, dia macam ni. Masa the same thing, masa dia interview, dia tanya pasal benda ni. Why you want to join? Why you want to join the You ada arkitek. Okay, kita dalam architecture ni kita belajar buildings, seni bina. Okay, kita tengok dalam buku je Eiffel Tower tu macam mana. Alhamdulillah dapat kita tengok Eiffel Tower kan. Kita tengok Kaabah tu macam mana je macam tu. Peta. Alhamdulillah kita dapat dengan Malaysia Airlines. Itulah yang paling yang membuatkan you, sebab you belajar benda-benda building tu semua membuatkan you rasa macam kita nak tengok in real eye. Sebab kalau kita kan orang biasa-biasa je kan. So kalau kita nak travel tu, it will cost a lot of money. So bila kita dah travel ni, kita dah fly dengan Malaysia Airlines, inilah sumbangan daripada Malaysia Airlines yang kita dapat. Dia sama dengan kita punya tamu sebelum ini. Siapa tu, Eddie Shazwan. Dia pun architecture, nak tengok building, and then bila dia join cabin crew, dia dapat belajar lagi dekat lagi lah apa yang dia belajar. Betul. See for yourself. Betul. Sebab itu juga saya nak bagi Eddie buat interior. Dia ada interior. Betul. Dan itu juga saya nak cakap kepada audience bahawa setiap anak kapal yang anda tengok dekat atas kapal tu, jangan memandang rendah. Yes. Ada yang kedoktoran belajarnya, engineer, ada yang engineer, ada yang architecture, doktor gigi pun ada yang doktor gigi. Jadi persepsi stereotip yang anda berikan tu berhati-hati kerana ada yang cakap
cabin crew tu lebih pintar sebenarnya dalam menguruskan kehidupan dia, tetapi dia memilih dalam kerjaya ini untuk berkhidmat untuk syarikat dan juga negara. So maknanya awak bekerja selama 2 minggu ataupun 3 minggu dalam office. Ya. Membuat kerja-kerja office. Kita nak tanya lebih lanjut mengenai kerja-kerja office sekejap lagi. Tapi selama you fly tu dalam sebulan dah 2 minggu macam tu terbang. 2 minggu ya. 2 minggu terbang. Untuk memastikan lesen tu ada. Of course syaratnya you kena terbang. So selama 24 tahun terbang, mungkinlah share satu momen yang you rasa you should share this untuk bagi semangat untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang nak join cabin crew, kan? Nak join cabin crew ni 29 hari bulan ni. Ada interview macam mana? Cuba share dia sikit. Sebenarnya bila kita kerja ni kita kena ada integriti. Okay, nawaitu tu penting. Okay, so bila kita start dengan nawaitu tu, kita akan, insyaAllah kita akan diberi jalan yang mudah untuk bekerja. Baik. Okay, momen yang paling seronok bila kita nak tu, kita masuk kapal, kita eager, kita nak sambut tetamu baru. Kita akan jumpa different faces, muka yang berbeza hari-hari. So dan pengalaman tu kita tak boleh beli dekat mana-mana. Betul. Hanya dalam Malaysia Airlines saja yang kita boleh ada. So bila the best part tu, bila kita masuk, katakan kita dekat Paris ya, kita dekat pintu, kita welcome passenger, kita selamat datang. So ayat tu buatkan passenger rasa saya dah dekat Malaysia walaupun saya kat Paris. Betul. Okay, and lagi satu, bila kita buat announcement tu kepada pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang. So saya dengar momen-momen ni yang banyak penumpang Malaysia Airlines cakap, dia memang rasa yang the quality ni memang ada dalam bila kita fly dengan Malaysia Airlines. Kita rasa macam kita di rumah. That's what we call Malaysian hospitality, yang kita adapt dan kita deliver. Betul. Satu pengalaman yang susah untuk orang lain dapat lah. Kita je, sebab kita yang menyarung uniform Malaysia Airlines atau kebaya ni akan realise benda yang seperti dia cakap tadi tu. Dan kalau saya boleh tambah, memang feeling tu kalau sampai sekarang pun 2025, takutlah orang tengok video ni 2050 kan. Okay. Memang feeling tu hanya dapat di Malaysia Airlines. Betul. Kalau kita naik penerbangan yang lain tu, you won't get this kind of feeling that very close, rasa macam tak sabar pulang ke rumah. Rasa macam rindu kampung halaman tu dah hilang dah bila kita menampak di kapal. Sementara tu sikit, boleh awak tuangkan latte untuk kita punya awak nak uji saya. Tadi saya dah tuang. Saya ingatkan. Tugas ini awak tidak berikan. Briefing tadi saja tengok skill saya lah. Nak skill awak menuang kopi masih ingat lagi tak? Kan. Tapi lain lah, ini kopi rasa depan leading pula tu awak bagi tas ini. Saya tak pastilah saya lulus atau tidak. Tapi biasanya leading kerja depan. So dia tak nampak situ. Tak, kalau kapal besar kita kerja belakang. Belakang pula. Kopi rasa, gift set, latte gift set. Ini untuk latte. Korang boleh dapatkan borak dalam geli 10. Kita untuk kod 10% kod borak dalam geli 10 kod dia. Boleh dapatkan di Kopi Rasa dekat Cyberjaya, dan juga penghantaran seluruh Lembah Kelang, dan 20% off bila anda pakai flash itu sendiri. Excuse me. Okay. Takut aku. Excuse me, Mr. Nazrul. This is your latte. Nampak? Nampak. Boleh lagi. Boleh. Okey, baik. Okey. Ini nak tanya, saya dibagi tahu yang Nazrul kena explain the cabin to chief punya program. Okey, apa sebenarnya tu cabin to chief ni? Cabin to chief ni dia adalah satu program Malaysia Airlines wujudkan untuk anak-anak kapal. Okey, dia panggil cabin to chief. Baik. Dia bagi kita latihan supaya kita dapat buka minda kita dengan lebih luas mengenai apa-apa yang berlaku di dalam kapal. For example, okey, kapal ni dalam satu tube ya, dia ada banyak segmen untuk bagi kapal tu terbang. Okey, so bila kita dah masuk program ni, kita diberi kita lebih terbuka macam mana proses tu berjalan.
Okay, dulu masa kita pergi kerja, kita tahu kita pergi kerja point A to point B, habis. Okay, kita serve passenger accordingly, habis. Tapi kita tak tahu macam mana untuk satu kapal tu diterbangkan, daripada passenger boarding, daripada cargo, daripada catering. Kalau kapal tu rosak, apa engineering nak buat. Okay, these are the thing yang kita belajar dalam cabin to chief ni. Siapa-siapa cabin crew boleh join? Of course dia ada tapisan. Okay, you can apply. Okay. Okay, dia buka, hari tu dia buka bulan 8 tahun lepas. Okay. Okay, so kita ada 26 peserta. Okay, kita combine dengan Firefly. Sebab Firefly kan baby, anak MAG. Ada 19 orang cabin crew Malaysia Airlines. Baik. Okay, the rest is Firefly. Yes. Okay, sebenarnya sikit itu saya cakap tadi, topik yang kita cuba sampaikan ni, cabin crew ni bukan setakat fly je lah. Betul. At least kena ada program sebegini. Inilah satu peluang. Masa zaman kita tak ada. At least kalau aku tahu sekarang ni, at least kita ada something new yang untuk kita achieve di luar bidang penerbangan, which is mungkin dalam bidang penerbangan juga, tapi environmentnya lain. Betul. So Nazrul, apa yang diajar sebenarnya dalam cabin to chief ni? Okay, kita diajar cara-cara. Mula-mula kita start dengan AI. Sebab sekarang kita kena ikut aliran zaman. Betul, kita tak boleh ke belakang. So kita kena ke depan. Sebab generasi sekarang mostly it's all about AI. Okay, masa kita masuk pun macam ni rupanya. Okay. Dia nampak mudah, tapi kalau kita salah pakai pun dia nampak tak best lah. Betul. Okay, so dia ajar cara macam mana nak olah AI tu untuk menjadi lagi bagus. Okay. Lepas tu dia ajar mentoring program. Okay, siapa mentor kita untuk kita jadikan idola untuk kita berjaya? Kalau saya pilih Nazrul. Saya masuk, saya terus cakap Nazrul. Kan. Yalah, aku pun tak sangka. Dia dulu yang fun-fun, tiba-tiba arkitek bah. Yalah, fun lah. Tapi kau tengok sekarang tapi sangat corporate dan sangat berwibawa. So at least ada, orang kata, satu lagi benda yang you kau achieve lah. InsyaAllah. We are so proud of you. Thank you. Macam mana pula, apa sebenarnya tujuan cabin to chief ni diwujudkan untuk cabin crew? Okay, sekarang ni kan kita tengok banyak masalah turbulence, for example, kalau kita fly. Okay. So turbulence ni pula can cause injury. Betul. Bukan saja kepada penumpang, tapi juga kepada kru kabin. Katakanlah kalau ni tiba-tiba saya ada slip disc. So at least saya dah ada kemahiran dekat sini untuk saya maju ke hadapan, sebab saya ada background lain yang boleh memimpin saya untuk masuk ke department-department lain. Saya sangat setuju kot. Bagus. Sebab kalau tidak, kita macam sebelum ni, kalau yang negatifnya tu ramai orang cakap, apa yang you boleh buat, serve people kan. But dengan program ni, you ada ilmu lain dan kemahiran lain juga. Betul. Itu satu yang benda yang perlu lagi rasanya. Satu, bila kita tengok ni, bila masuk program ni, kita punya cara berfikiran tu lain. Okay, kita nampak skop kerja tu adalah lebih luas. Okey, kita lebih faham tentang perniagaan ini adalah bagaimana ia dimulakan, bagaimana sampai akhirnya kita cakap bids farewell to passenger kita. Okey, semua proses ni kita belajar dan mereka akan faham. Kita akan faham lebih lagi lah. So kalau dulu tu pergi kerja balik kerja dah tak faham pun yang lain-lain. Kita tak faham macam mana cara kita nak develop skill kita satu, macam mana kita nak bagi company ni lagi berjaya. Itu sebab saya masuk management.
Faham. So tadi you tak terangkan, kita belum bercerita pasal your management and performance punya duties, job scope you tu macam mana? Management and performance cabin crew ni dia adalah jambatan antara management dengan cabin crew tu sendiri. Katakanlah crew tu ada apa-apa permasalahan, so dia boleh refer dekat kita dan kita boleh escalate kat management. So maknanya untuk orang kata ada titik pertemuan. Ya, betul. Antara kru dan juga management. Sebab you juga yang online kru juga. Betul. So kita tahu apa yang kru tu rasa dan kita at the same time kita boleh escalate benda ni dekat. Dan saya rasa jawatan ni pun sangat penting. Bagus dia orang penting ni bang. Betul. Sebab antara jawatan ni juga bagi pandangan itu, tadi saya rasa Nazrul menjawab daripada cabin crew ke management. Daripada management ke cabin crew, Nazrul sendiri pun boleh bagi feedback dengan polisi terbaru syarikat ke ataupun baru nak dieksperimen macam mana polisi ni boleh berjalan ke tak. So dia fly dulu, dia rasa macam okay, kita betulkan ini, kita seperti contoh jangan quote, seperti contoh misalkan kapal baru sampai, tiba-tiba cabin crew rasa tak kena ni, Gally ni nak kena buat macam ni, dia refer tu Nazrul akan bawa ke office, masuk meeting macam tu lah. Ataupun Nazrul sendiri yang merasainya dulu. Kan dia rasa dan you boleh bawa sebenarnya juga. Kita ada team kita. Management ni ada management performance ni kita ada dalam beberapa orang. Semua cabin crew lah. Semua cabin crew. Kita ada IFS dengan leading crew. Ada dua. Maknanya dua hierarki dalam tu lah. Macam cabin to chief pula kita ada multiple. Kita ada normal crew, kita ada leading crew, kita ada IFS juga. So kita tengok dari situ kan dia punya balance tu macam mana. Dia punya pemikiran, cara kerja. So bila kita combine tiga-tiga jawatan ni sekali, so macam mana kita nak create satu team untuk kita push this thing up. Satu vision yang baru, satu misi yang baru pula kan dari sudut pandangan cabin crew. Baguslah bang. Betul. Tu cakap. Kalau awak lama sikit, saya rasa awak dah salah seorang dah. Saya punya batchmate pun ada join benda-benda macam ni juga. Management stage performance. Saya happy lah benda dah berubah ke arah yang baik. Tahniah. Cuma sebelum kita berehat seketika, dan mungkinlah you ada 29 November ni kan, kita nak wawarkan, kita ada interview kan. So lepas tu every week ada dekat FMB tu kan. So mungkin tips sikit lah. Ada tips sebab tadi Ida dia bagi tahu kena follow apa yang state dekat situ. Tadanya macam tinggi, berat, pemakaian, BMI dan sebagainya. Dari segi Nazrul pula, mungkin boleh spesifik kepada steward mungkin yang ada berhajat nak jadi seperti Nazrul. Saya arkitek di universiti, tapi hati dan perasaan saya nak pergi keluar negara. Apa tips terbaik untuk diorang? Tips dia sebenarnya nawaitu kita penting. Kita kena sentiasa berpijak di bumi nyata. You be grounded, and then achievement tu kita kena panjat sendiri. Untuk kita bagi peluang pada diri kita, kita percaya apa yang kita buat, insya-Allah kita akan percaya. Yang rasa macam ni nak tanyalah sikit tips pada yang macam saya English so-so tapi boleh cakap tapi segan nak cakap. Macam tu macam mana agak-agaknya? Bahasa English ni sebenarnya kita kena practice. Saya dulu pun tak pandai. Tapi bila kita belajar, kita kena ada keyakinan diri. Saya suka that word. Keyakinan diri tu penting. Keyakinan diri ni kita tak boleh pula nanti overconfident. Benda ni kita kena develop. Dia adalah proses. Kita kena percaya pada proses. Itu yang penting. Bila kita percaya pada proses, insya-Allah kita akan dalam correct track. Baik. Terima kasih. Harap memberi input kepada adik-adik kita dan bagi semangat juga. Katanya hanya untuk female ya? Ya. Bukan steward. Bukan steward. Baru nak ajak female. Okey, kepadamlah niat kau tu. Female, male belum lagi. So follow rapat lah Malaysia Airlines. Mungkin akan ada lah. Apa-apa pun pergi kat online tu kan setiap hari Rabu tu. Female juga ke? Female juga. Female juga. Okey, yang mana architecture lelaki? Pendamkan dulu. Simpan dulu. InsyaAllah mungkin ada lagi Malaysia Airlines akan buka kan. Okey, terima kasih Nazrul. Sama. It's good to see you lagi sekali dalam aku punya borak dalam Gally ni.
Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih dan kepada pengurusan cabin crew manager juga terima kasih banyak-banyak lah kerana sudi untuk membawa Nazrul satu berkongsi pengalaman dan juga satu job scope yang berbeza, bukan setakat pramugara, ketua pramugara saja, supaya lebih ramai yang memahami macam mana hala tuju Malaysia Airlines ke arah kerjaya seorang cabin crew ni. Bila korang ucapan kau tu macam masih belum tamat lagi kerana of course kita ada kita ada lagi. Rasanya sebab Zarul dia teringin nak pakai uniform. Dah pakai. Dia kadang-kadang kalau masa itu telah tamatlah. Jangan dia ulang lagi perkara-perkara tersebut. Baik, sebab dia dekat sangat dengan aku sekarang ni. Kita biarkan Abang Zadar juga Nazrul untuk terus bercik-chat mengenai uniform yang dia review ini. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini kita bersama-sama dengan tentu sekali pramugari Malaysia Airlines. Jangan ke mana-mana. Yap, kembali lagi ke segmen terakhir Borak Dalam Geli. Kolaborasi ke? Betul. Kita bersama Malaysia Airlines membincangkan topik cabin crew. Pramugari bukan semata-mata tugas tapi sebuah kerjaya profesional. Yes, dan macam saya janjikan tadi, tadi, kita ada kebaya. The first kebaya Malaysia Airlines mencermaduli ke Borak Dalam Geli, dan kita ada pramugari. Okey, pramugari ni dia ada backstory dia. Dia punya father, ayah dia seorang pilot dan pernah terbang dengan aku dulu. Masa tu dia co-pilot lagi. Dan sekarang anaknya pula dah tiba-tiba rasa tua pula dah aku. Okey, tak apa, tuan-tuan dan puan-puan, saya kenalkan Puteri Ariana. Hi everyone. Inilah Puteri Ariana menggayakan sana uniform dia sendiri, yang mana dipakai ikoniknya. Kalau azimatnya Malaysia Airlines ini adalah dari segi uniform stewardess. Kepada siapa yang follow saya 2-3 hari sebelum ni, keluar muka dia je nak promote untuk kita punya interview 29 November ini di Cheetah Mall untuk siapa-siapa nak jadi pramugari. Dan kalau ada yang bertanya macam betul lah bila masa Borak Dalam Geli ni nampak kebaya tu lebih gah sebenarnya apabila dipakai oleh seorang yang bertanggungjawab sebagai cabin crew. Aura jadi cabin crew tu, bila bukan cabin crew cuba pakai kebaya, dia tak jadi. Dia kalau cabin crew yang masih bertugas, dia menyarung azib dia punya aura tu, inilah yang anda dapat di kaca-kaca handphone televisyen anda sekarang. Dan sama juga vibe dia terpancar. Saya tengok daripada monitor dekat sini. It was so nice. Dengan grooming, makeup, rambut. Semualah. Dan juga pada acik-acik yang nak belajar kenapa lipstick kena berwarna itu. Betul. Kenapa eyeshadownya kena berwarna itu. Kenapa semuanya, kerana bila dia nampak sedondon dengan uniform tersebut. Dia tak adalah muka lari ke sana, pakaian lari ke sana. Baik. Wow, saya excited. Kerana kita nak cerita pasal kebaya saja. Baja dia tak payah bercakap. Okey. Kita dah perkenalkan nama. Mungkin kita nak panggil Puteri, panggil Ariana. Ariana, please. Okay, Ariana. So, boleh perkenalkan diri Kak? Instead of tadi, saya dah perkenalkan sedikit. Your father was a pilot. So, boleh perkenalkan diri Kak? Asal mana sebenarnya? Hello everyone, my name is Puteri Ariana. And I beranak kat KL. KL? Staying in Shah Alam. Okay. So, tahun bila lahir tu? Tahun 2002. Okay. 2002 tu apa? Hampir. Sikit 2005 ya? Ya. Hampir. Okay. Alright. Sebenarnya saya rasa I believe soalan dia siapa yang mendorong. Tapi I believe of course your dad lah kan. So mungkin ada pendorong lain ke? Bila your start titik permulaan terdetik di hati macam I nak pikul tanggungjawab ni. Ada cerita. Dia actually masa I pergi Paris, I follow my dad lah. Dia masa tu around 2006 I think. I follow my dad pergi Paris. Masa tu dia co-pilot lagi. That was the time like I ada gambar dengan crew. I memang excited.
naik kapal je excited. Sampai Paris tu Eiffel Tower tu biar je. Gitu. Wow. Adalah dia mostly I paling excited untuk naik flight tu lah. And it was a good experience. Alright. So that was the start mana I rasa macam I nak jadi. I nak pakai kebaya tu. Nak jadi macam kakak tu. Ada momen yang you tanya Tak nak tanya. Kakak tu pernah fly dengan you tak? Betul? I tak jumpa dia sebenarnya. I ada gambar dia tapi I tak jumpa. Okey, tak apa. Sila hadir nanti kakak tu. Sila hadir kakak tu. Mungkin dia boleh komen dekat sini. Yes. Semua cakap pasal Paris hari ni Betul. Memang saya terasa sedikit tapi tak apa. Saya boleh mengabaikan. Aku rasa macam aku nak pergi Paris lah. Alah. Birthday katakan. Kan. Okey. Ada tanya pada father you macam okey tak kalau masa kecil dulu adalah, tapi he was like study first, think about it first. You kecil lagi kan, macam awal lagi. So masa I form 3 I dah confirm dah. Dia memang dah confirm. Form 3 tu dah confirm dah. I memang nak juga. Lepas tu maintain lah. And then my dad got me like this kebaya punya pin. I letak dekat pencil box dekat sekolah. Every day I tengok tu. Memang dia set memang nak jadi MH punya manifest daripada tu. I tak nak jadi kru lain. So I kalau tak dapat MH tak jadi kru lah cerita. Semaknanya habis SPM sambung belajar. Habis SPM COVID. So I sambung belajar dulu. I took diploma in interior design. Lepas tu after that after I graduate baru I apply. So, another architecture, interior design lah. Cabang-cabang architecture. Yes. So, nak sekali lagi menegaskan kepada anda, setiap kali anda terbang bersama dengan Malaysia Airlines, sebenarnya anda berfly bersama dengan ada bijak pandai majoritinya yang menjaga keselamatan anda daripada satu point A ke satu point B. Bukan about that. You kena tahu sebenarnya bukan setakat dia tu memikul tanggungjawab di dalam kapal saja. Mungkin jadi macam Nazrul tadi ataupun Indra tadi. Sebenarnya dia memikul tanggungjawab dekat manajemen bagi bahagian pengurusan juga. Baik, Ariana, so maknanya you dah terbang selama 3 tahun. 3 tahun. So dalam 3 tahun tu mungkin ada pengalaman yang menarik yang orang kata membentuk peribadi you atau menjadi you ada satu kemahiran berkomunikasi lebih bagus ke macam mana ke? Boleh share tak? Mostly bila fly dengan senior crew kan, they taught me a lot actually. Mana yang betul-betul nak ajar, yang tengok kita, yang nak belajar, that's the one yang akan like macam teach me to the right direction. Dengan Malaysia Airlines Academy jugalah. Yes. So Academy pun mengajar, tapi whenever you fly you masih belajar. Until 3 tahun ke 4 tahun ke 5 tahun ke, you're still learning tau. Ada je ilmu-ilmu baru. Tapi I nak tanya juga, sebab yelah dalam kita menggayakan uniform dengan kita nak bagi, kalau tadi bersama dengan Nazul kita warm, wajah dia sangat warm, sangat rasa welcome, rasa macam balik kampung, jumpa abang-abang kat kampung kan. Tapi kita kena ada ketegasan juga dalam kapal, betul tak? So macam mana you been taught ataupun you been trained bila orang kata nak tegas tapi nampak cantik juga. Itulah. Saya senyuman kena maintain. Senyuman kena maintain. Grooming maintain. Saya tanya awak, tapi tegas. Macam mana you handle that, ataupun macam mana you lahirkan teknik untuk I'm still pleasant, I'm still the best cabin crew, but I need to be firm with you now. Okay, I rasa yang penting is eye contact dengan passenger tu. Make them understand what you trying to say. Kenapa tak boleh, kenapa boleh, kenapa dia tak ada. You know, you kena cara cakap tu kena lembut. Walaupun tegas, tetap kena lembut juga. You know, make them comfortable talking to you. And eye contact tu lah paling penting, so that dia tengok tu macam, you know. Betul lah, betul. Tapi senyuman pun kena maintain jugalah. Maintain juga. Yes. Apa yang boleh saya share kat sini, kesabaran tu lah. Yes, patience pun. Kesabaran. Dulu I tak ada ya kesabaran. Dulu I tak ada. Sebelum masuk Malaysia Airlines. Sebelum masuk Malaysia Airlines. Tapi bila you hadap banyak passengers from different countries and different backgrounds kan, so kita kena understand diorang punya, you know, where they're from, put yourself in their shoe, barulah kita faham kenapa dia orang react macam ni sebenarnya. Yes. But, I want to share some tips with you. I pun dapat tips ni with one IFS. Maybe you tak tahu, you tahu. I just nak share lah. Maybe you tahu. It's about kesabaran tu datang bila kita ada keikhlasan lah. Betul. That one I agree. Keikhlasan is this IFS cakap our master switch sebenarnya di keikhlasan hati. Situ adalah
punca segala-galanya. Kita switch on that one, keikhlasan, kesabaran akan muncul selepas itu. Betul. I actually agree. Betul. Kan? Kalau I memang tengah ikhlas, kan, bila kita serve, senyum pun ikhlas. Everything macam smooth tau. Betul. Everything memang smooth kalau you betul-betul ikhlas. Orang yang tengah marah, you keluarkan vibe keikhlasan, tuangkan kopi. Saya baru nak cakap, okay. Tunjukkan keikhlasan saya. Okay. Oh my god. Minuman. Kopi rasa. Alright. Rasa. Keikhlasan itu penting. Lahir daripada kita punya hati akan muncul di perbuatan tangan kita. Tuang kopi pun nampak ikhlas. Tambah pula orang yang tengah marah, tiba you keluarkan vibe macam tu dengan makeup, grooming macam ni, kebaya tu, definitely orang tu akan terus sejuk hati dia. Dah dia hulur. Thank you so much. For you, Alright, thank you. Okay. So ada tak mungkin satu peristiwa yang you rasa yang berkaitan dengan soal-soal safety lah, yang you terpaksa sedikit bertegas dengan passenger you? Ada tak momen-momen tu? Actually ada. Ada dah one time tu kita orang dah nak landing 7-3. I kerja depan before. Dekat before. So I yang boleh nampak, leading tak nampak. I yang boleh nampak. Passenger tu dia tengah jalan nak pergi toilet. Tak boleh. Kita memang dah nak landing, kita memang dah prepare. I tengok luar, kita dah sampai dah nampak golf course dekat Singapore tu. I dah macam dia memang tak dengar. Dia memang no. Lepas tu I macam tak boleh ni. So I jalan kat dia, I cakap, so you have to sit down. Tu memang agak macam, sebab kita kapal pun dah start goyang semua kan. I cakap dia, you have to sit down. So I bawa dia pergi kursi, duduk dengan dia. I cakap dia, after landing you can go to the toilet. Ya, ketegasan. Betul. You pergi mana-mana airline pun, kalau you buat macam tu memang akan ditegur lah. Yes. Sama juga Malaysia Airlines, memang safety we cannot compromise. Kita senyum juga, tapi ketegasan perlu bila menyebabkan isu-isu berkenaan dengan keselamatan. Mungkin sikit ada beberapa soalan lagi nak tanya. Wah, saya nak tanya kan. Untuk you, rasanya ramai yang, kalau tadi kita bercerita pasal stereotip bagi pandangan orang luar mengenai cabin crew. So dengan Borak Ranggil ini dapat tengok pelbagai profil yang masuk kerjaya cabin crew. Dan juga saya nak cerita satu stereotip juga. Soalan saya ni adalah bahawa jadi cabin crew ni tak ada tekanan, macam kerjanya mudah kan. You pergi flight, you balik flight. Yes. Nobody knows sebenarnya daripada you sendiri. Ada tekanan dalam kekerjaan dan macam mana you menangani tekanan yang, dan boleh ceritalah how is it actually you still online kan, maksudnya you boleh cerita apa antara tekanan-tekanan pekerjaan yang biasa diterima sewaktu kita bekerja kan. Penat tu biasa. Penat, timing change, weather change, cepat sakit. All of that is all the pressure being working as a cabin crew kan. Tapi the most important thing is you kena ada your me time. Me time dekat rumah, me time dekat dengan family. So those are things yang buat you akan macam tenang, balance balik. You kena ada life lah. You jangan kerja nak fly je lah. You kena ada life. Betul. Jadi acik-acik pun kena tahu juga, sebenarnya kita hadapi tekanan, betul you cakap tadi kan, masa berubah. Betul. Kita pergi kat negara ni waktu dia lain dah. Tak payahlah kita pergi ke Sabah Sarawak pun pukul 5 dia dah macam pukul 7 dah. Itu pun dah cukup memberikan tekanan kat kita kan. Macam dah terang sangat ni. Biologi clock kita belum lagi bangun sepenuhnya. Okey, dalam Borak Ranggil selalu nyatakan pekerjaan cabin crew ni dia lain. Maknanya dia sangat-sangat istimewa, tidak ada di dalam profession lain di mana kita travel for free, makan di merata tempat. Macam I share satu video you breakfast dekat KL, you lunch dekat Shanghai. So selain itu, apa lagi yang bestnya being a cabin crew ni pada you lah? My friends. My friends. The crew yang kita buat, kita jumpa orang lain-lain tau setiap hari kan. So those are the people yang tiba-tiba dalam satu flight tu, you buat daily flight pun you boleh jadi kawan dah after that. That kind of thing. So I buat ramai kawan through just like flying. From your passenger, you kawan dengan passenger lah. Passenger pun ada juga. Ada juga. Actually, baru hari tu I buat kawan dengan passenger. Kita dah follow kat IG dah. Kan. So lepas ni pergi Shanghai dah ada kawan. Kan. Boleh. Senang lah kan. Senang. Baik. Dalam banyak-banyak skill komunikasi you boleh tadi kan, dengan passenger pun jadi kawan dan sebagainya kan. Apa antara training nak cerita dekat orang luar ataupun latihan yang you terima buatkan you
macam saya dan Abang Zarul memang introvert lah. Bila masuk Malaysia Airlines, kita ada train-train kita. Untuk you sendiri, boleh you share? Introvert. I would say I was an introvert before I started flying. I tak suka keluar daripada comfort zone. I memang nak stay macam maintain je dengan like orang yang sama kan. And then masuk MH je, Maba tu memang berubah lah untuk I. Ubah hidup you lah. Memang I totally change. Like not just physically, dengan work, communication, dengan buat kawan dekat situ, dengan my instructors. Memang banyak lah berubah. Okay, nak tanya pasal persiapan pergi kerja. Macam video cakap kan, bangun 5 pagi and then pergi you let's say lah you nak pergi Shanghai tu hari, pukul berapa you bangun? Reporting daripada malam sebelum sampai ke airport ke apa? Sampai ke Shanghai the whole day. Cuba cerita sikit. Let's go through this. So malam sebelum, I will always pack my bag. Uniform dah siap, I cuma kena bangun, mandi dengan buat makeup dengan siap rambut je lah. Okay. Macam tu. So tapi you kena selit satu malam sebelum tu, kena go through dulu. Okay. Yelah, kita tengoklah dulu kita fly dengan siapa kan. Kita fly dengan siapa. Flight time, yes. Of course. Kita akan check the roster lah, make sure tak ada benda berubah kan. Kita pergi crew portal, make sure tak ada benda berubah. Baca safety sikit safety. Kita punya note, jangan lupa. Sebelum tidur tu yang tu baru ingat. Masuk mimpi. So you bangun jam berapa? 4 pagi. Means that 4 hours before flight? Yes, 4 hours. Sebab I will always be at the airport an hour before my reporting untuk prepare for flight. Sebab kita nak check in bag lagi. Nak kena baca safety lagi kan. And then reporting. Macam tu lah. And then bila sampai reporting, apa tugasan yang you buat selepas itu? Okay, so kita dah sampai briefing room. Briefing macam biasa lah kan. Pergi immigration and then go to security semua. Once we get to the aircraft, kita check safety. Check safety and then start your ground duties lah. Bermulanya tu bila dah sampai tempat reporting lah. Kita dah start kerja. Dah start kerja lah. Kerja dah on dah. On the way. That's why macam Ida cakap tadi, lepas briefing je, mode kerja dah on tu dah. Tolak bag, tarik bag tu. Itu yang kena kena bila interview. Sebab you dah masa bekerja dah. That's why berjalan tu nak kena betul. In group kan, macam you guys kan in group. Tak boleh nak bersepah-sepah berjalan. Tak ada. Masa dalam berjalan nak ke airport tu pun you kena jaga. Betul. You tak boleh tak boleh. Bila dah pakai uniform tu dah you dah kena mode kerja lah. Tapi memang perbezaan antara Malaysia Airlines cabin crew antara disiplin. Saya tak suka perkataan disiplin sebab kita dulu bila berada di menyarung uniform, itu bukan disiplin kan. Dia macam adalah tanggungjawab. Maksudnya berjalan tu jangan macam ni, itu tanggungjawab, bukan disiplin lagi dah kan. Yang tak boleh dilawan dengan airline lain. Kalau Malaysia Airlines tu kalau di jalan kita nampak jalan dia akan lurus. By right kan, actually you driving to the airport kan, yang dengan uniform. Once you driving dengan uniform, for me, once you holo apa, jangan jumpa orang dekat isi minyak lah. Betul. Katakan you kena proportion kena jaga dah. Betul. By right tak boleh isi minyak pun sebenarnya. Tak boleh kan. Tak boleh isi minyak pun. Nak berhenti mana-mana pun tak boleh. In case kalau ada apa-apa ke, ada jurutol pun you nak kena jaga make up you apa semua. Itu pun boleh membawa fitnah-fitnah yang tidak diinginkan kan? Betul. So itu very, orang kata uniform you ni adalah satu tanggungjawab. Dan saya baru-baru ni saya pergi ke road tour sebuah filem dan waktu dalam tu kita ada bercakap-cakap mengenai macam nanti ada Malaysia Airlines akan masuk borak dengan Geli. And surprisingly saya bercakap dengan seorang lelaki. And then lelaki tu cakap, boleh tak you tanya satu soalan dekat diorang? So today I will ask you. Okay. Dia nak tanya macam mana owning Malaysia Airlines tu macam mana buat dan berapa lama boleh tahan. So datang daripada seorang lelaki tau yang impressed dengan grooming Malaysia Airlines. So anything you boleh cerita pasal how you do it, how long, and then berapa lama dia boleh bertahan. Kalau macam kita nak owning rumah, orang nak tanya ketahanan
pertahanan berapa lama kan? Warranty kan? Untuk you. Silakan. Okay, so rambut ni dia, sebab kita banyak jenis rambut tau. I punya rambut pula dia very nipis, very soft tau. So I akan guna texture powder. Yang texture powder yang lelaki guna untuk ni. So that is the secret lah sebenarnya. Orang banyak tanya untuk bagi dia volume dengan also naik. So I akan guna roller, I akan blow dry banyak-banyak kali, buat dia macam tinggi sikit kan. Kita pun tak boleh tinggi sangat. Kita ada berapa cm juga nak ni kan. Nak buat dia ada cm dia ada berapa cm. You tak boleh tinggi sangat, nanti tak nampak. Berapa lama sebenarnya you cuba untuk melakukan kalau waktu rambut memberikan kerjasama? Kalau hari kerjasama 5 minit dah siap dah. Serius? Ketahanan 24 jam pun boleh. 24 jam pun boleh. Tapi tak ada ke every half an hour you kena check rambut? Tak ada. I never check because I tahu dia akan maintain. You rasa? Kita tidur dalam kerupang pun dia akan maintain juga. Dia ada cara lah nak tidur. Jangan nak tidur macam. Janganlah ke depan pula kan. Tapi saya bangga dengan rambut-rambut cross-on yang cabin crew buat. Ini satu art tau. Betul. Tak siapa-siapa. Macam you ada choice option lain tak selain rambut sekarang? Kita ada rambut pendek, bob or bun yang biasa kan? Tu. Tapi I memang tak sesuai. Maybe I sesuai tapi I tak pernah try. Tapi I rasa cross-on lagi. Tapi you go through Puan Irda tadilah. Yes, of course. Tengok macam mana how it goes sesuai dengan you. Masa training pun dia orang tengok juga rambut you sesuai you kan. Tengok. Yes. Faham. Diorang lah yang ajar macam mana nak. But you among the perfect grooming rambut yang kita lihat kan. Ni kalau jadi kru kita ni, kita dah tak risau dah. Kalau rambut dia boleh buat macam tu, maksudnya SOP dia, prosedur semua dia dah pegang. Sebab tu grooming sangat penting. Dia first impression tau. It's very important. So tadi kita sambung sampai je di Shanghai. So macam mana pula, apa pula you buat lepas tu? Kita sampai je hotel terus keluar. Tak tidur. Sebab yelah Shanghai 5 hours kan, very short. Enjoy the meal. Yes, kita orang lapar pergi cari. Saya tengok sate kambing. Sate kambing, yes. Oh my god, sate kambing. Kita pergi city tau. Sedap. Kan? Yang tu. Itu kelebihan sebagai cabin crew. Alhamdulillah. Kan? Kelebihan yang tidak ada kat profession kerja lain actually. Yes, I agree. Hanya di cabin crew sahaja. Betul. Tambah lagi dekat Malaysia Airlines, itulah yang lagi di Malaysia Airlines lagi besar dia punya ni kan. Alang-alang nak tanya terus, apa yang paling membanggakan you bila you pakai kebaya keramat ni? Kalau pakai kebaya ni, I memang proud sangat sebab kita bawa nama Malaysia pergi the world kan. So I memang bangga and I'm very proud of myself dapat don this kebaya. Sebab dari dulu kan mimpi kan. So and plus I tak pernah naik airline lain. I memang very very loyal. Very loyal. I suka. Tapi very loyal to MH. Ada tak masa you dekat outstation, dekat hotel, dah bersiap nak tunggu briefing dekat hotel, dekat overseas, come is foreigner datang, what is this, what dress are you wearing? Ada pernah tak? Ramai. And ada pernah I tengah jalan dekat Doha punya airport, orang tegur dari jauh, I love your uniform, it's very nice. Cakap dari jauh. Lagi proud tau. Kan? Kita bawa nama Malaysia and I will cakap Malaysia Airlines punya uniform. Kan? Ramai ya, even kita Malaysia Airlines punya ni artikel story about kebaya kita memang banyak yang best yang orang kata tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata lah bangganya tu macam mana. So tadi bila you sudah sampai di Shanghai tadi kan, and then lepas tidur satu malam and then terus pulang and then that's it. Itu sajalah. And then ada and then besoknya ada flight lain pula. Maybe night stop juga ataupun macam mana? Daily flight. So daily flight lah. So basically jadual kerja ni macam mana? Mungkin orang yang tak tahu pasal jadual kerja kita macam mana? So basically briefly. Kita kalau buat international flight, especially London, most of the time kita akan dapat 1 day off at least. Kan? And then after that adalah maximum kita boleh kerja 6 hari. Hari ikut you punya hours lah, tengoklah you punya roster macam mana kan. So kita I think tak silap I, every 2 weeks kena ada 2 days off. Wajib.
Dan CK mungkin ada soalan-soalan lain yang bagi saya adalah macam kalau rasa sekarang ni ramai orang nak jadi influencer lah, ramai orang kalau dalam airline tu dia merasakan menjadi cabin crew terutamanya dia dah sudah menjadi seorang yang hidup yang glamour. Kan seringkali dia cakap kan, untuk pendapat you sendiri yang baru berusia sebaya bersama dengan saya ni kan, apa you boleh katakan yang mereka sebenarnya menjadikan kerjaya pramugari-pramugari ni sebagai batu loncatan saja dalam kerja mereka? Okay. So bila you jadi crew kan, that's your stepping stone untuk jadi anything actually. Betul. Kan, you kalau jadi crew, you tengoklah banyak cabin crew yang ex-crew yang jadi CEO lah. Betul. Macam for example kita punya captain kan, kan dah jadi CEO juga kan. Betul. It's all those kind of things. So kita, it's all a stepping stone untuk belajar. Betul. Then ada cabin to chief punya program tadi. Itu pun sama juga. At least you orang kata ada, then you can go to leading sebelum ni. Lepas ini you akan jadi IFS. leading dan IFS, and then you can go to management side apa Saya tak semua. sabar lah naik kapal terbangan dia nak tengok. Yes. Saya rasa macam kena beli first ada class. pergi Paris tak next month? Abang nak pergi Paris ni. Tak keluar lagi, roster tak keluar lagi. Roster tak keluar lagi. Okey, mungkin 29 hari bulan ni, 29 November, Ini guys. pun betul soalan untuk saya kan. Untuk stewardess sahaja. Untuk stewardess sahaja, guys. Setakat ini 29 hari bulan 11 di Cheetah Mall bermula 9 hingga 12 pagi akan ada temuduga terbuka kepada anda yang berminat untuk jadi seperti Ariana. So mungkin bolehlah Ariana bagi tips sikit kepada rakan-rakan sebaya you mungkin kat luar sana yang ingin menjadi seperti you. Okay, yang paling penting is grooming lah for me kan. First impression, the first time you masuk, you nak queue dekat luar tu pun kita semua dah tengok you punya grooming kan. Kat luar tu dah kan. I akan selalu tengok. Kalau I pergi kan, I akan tengok terus grooming. Sebab that's your first impression. That's how people see you. Kalau rambut kemas, makeup kemas, you punya baju, you iron semua, that shows the kind of person you are already from the start. Macam tu lah grooming, and then how you talk. You tak payah jawapan tak payah nak panjang-panjang. Jawapan just simple, easy, orang faham. Good tip. Bagus. Dan kepada adik-adik kita yang mungkin terinspirasi, mungkin hari ini baru terinspirasi tengok kebaya ni, tengok Ariana, bestnya Ariana, lawannya Ariana, nak jadi macam Ariana. Betul. Apa kata, boleh cuba nasib anda 29 hari bulan November ini di Cheetah Mall. So harap-harap input-input yang dibagi oleh Irda tadi dengan Nazrul tadi membantu anda sedikit sebanyak. Betul. Baik. Dan yang penting sekali kolaborasi, maklumlah kan, jaga brand and marketing kan. Kolaborasi seperti ini sebenarnya membuatkan ramai yang membuka mata dan menginginkan merasai bagaimana yang kita orang cakap tadi, masuk dalam kapal je terus rasa macam like home, macam di kampung halaman. Betul. Jadi untuk anda jangan rasa macam nak tunggu lagi, ambil peluang ni untuk anda merasai penerbangan bersama dengan Malaysia Airline. Pergi je kat website diorang dan anda boleh pilih lokasi-lokasi penerbangan yang Malaysia Airline bawakan. Dan bukan saja anda dapat jumpa dengan Ariana, ada juga Ariani dalam kapal terbang tu. Betul. Ada Aida, ada Irda, kan? Ada Azrul, ada Irwan, ada Aiman. So ramai lagi yang juga datang daripada maba Malaysia Airline Academy juga yang sama seperti anda, dapatkan school of thought yang sama, cara servis yang sama, grooming yang sama. Janganlah cakap lepas ni kan, saya nak Ariana je yang owning tu. Tak, ada yang lain juga. Jangan risau. Ramai lagi yang sama, grooming yang sama, cantik yang sama, semua yang cantik. Baik, okey. Kita dah sampai ke penghujungnya. Ariana, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much, Zarul Siki. Salam kepada your dad. Saya pernah juga DM dia, jom podcast orang Geli, podcast. Alih-alih anak dia yang masuk. I masuk dulu And then of course have a safe flight all the entire career. Thank you so and much. then wish you all the best. Yes. Thank you. Best of time. Thank you for being a cabin crew, menyambung legasi kami. Terima kasih juga pada Nazrul kerana menyambung uniform kami. Yang ini tak apa, yang tu uniform betul kan. Dan terima kasih kepada Puan Irda tadi. Betul. Grooming kita yang banyak menjaga input.
Dan kepada anak-anak muda yang lagi sekali yang ingin menjadi cabin crew, jangan lupa 29 November ini wanita sahaja. Wanita sahaja. Baiklah, sehingga ke video yang akan datang. Tetapi yap. Yes. Istimewa sebenarnya sewaktu kita rakam ni. Silakan bang. Oh, okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, hari ini berapa hari bulan hari ini sikit? 17 November. Merupakan tarikh hari lahir Puteri Ariana. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masuk Azrul. Mungkin ucapan ala-ala ada. Masuk Azrul. Masuk frame. Dan boleh duduk kat sini. Ida masuk sini dah. Menasihkan belakang Puteri. Okey. Tapi kena tunduk sikit. Okey. Mungkin ucapan sikit Ariana. Thank you so much everyone. Thank you. Semoga panjang umur, murah rezeki. Okey tuan-tuan, mengharumkan nama Malaysia Airlines dan juga negara Malaysia khususnya. InsyaAllah, amin. Okey. Mengambil kesempatan juga ucapkan selamat hari lahir. Yang ke-25 kan? Dan juga kepada esok. Oh my god. Lahir kepada Nazrul. Kedua tahun. Okey, selamat hari lahir Nazrul. Thank you so much. Terima kasih Ariana. Abang Zarul. Selamat hari lahir Nazrul. Semua kita Scorpio. Thank you. Scorpio guys. Scorpio gang. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.